post dia dekat atas sebab saya dah pakai phone apa, share please. Boleh tengok dekat beg kuning korang yang add to cart tu payment. Selagi korang tak payment, saya takkan clearkan kamera ni. Live saya ni memang akan kabur selama-lamanya. Selagi korang tak payment. Lagi-lagi yang add to cart sampai berhabuk ni, tolonglah payment. Tengok korang dalam kabur-kabur kamera saya pun, lip gloss kita tetap ada. Tolonglah Kabur pun cantik. Terima kasih korang. Yang dah payment boleh komen dan payment tau. Saya nak tahu juga siapa yang done payment. Sebab saya tengok macam tak ada orang payment lah pula. Love. Kalau tak clear macam ni, macam mana nak tengok colour? Alamak, tak apa. Dia macam ni tau. Nak 1000 daya tak nak 1000 daya. Okey tak Zan kamera aku? Kau memang tak ada rasa nak gelap ke? Aku dengan tudung aku sama gelap dah ni. Tak ada sebab aku perhati kualiti kamera cantik pun orang tak nak payment tak. Sebab aku kualiti macam ni kan. Okey. Kiranya dia orang kena beli untuk support aku beli phone baru. Oh. Itu teruk. Jagoan teruk sekarang ni. Komen kau dah terbelah-terbelah dah. Huruf kau dah jarak-jarak. Walaupun kau tu elok, dia jarak teruk sangat telefon dia. Aduh, kamera Nokia tak. Korang jangan ajak saya. Terasa ni. Kabur ni. Rasa macam tengah menangis sampai tengok live. Kabur kamera. Ini kau tahu macam mana beli kabur? Aku letak latte love. Kau letak latte love kat situ? Tak, kau pakai lip matte macam gaduh kat muka kau. Fak buat. Apa jadi weh? Fak buat. Korang tak nampak Tu lah dah buat macam mana tak nampak. Itu kalau aku buat punchline kena mengena dengan rupa pun orang tak boleh tahu. Sejuk. Korang, itulah saya cakap. Saya ni sampai dah pergi Aku cakap je aku buat sejuk. Saya sekarang sampai dah naik genting sebab nak jual kat tempat baru. Tengok, sampai Hazan dah menggigil kamera public phone. Tebal ni, baju tebal ni. Cepat lah korang, tolong lah. Saya perhati korang ikut add to cart lah sekarang. Musim-musim add to cart kan? Sebab beli sejuk sangat. Macam berhalusinasi je. Ni aku rasa dia ada ngisap lah. Ainan ada ngisap ni. dia kata macam mana nak beli tak nampak colour. Nampak, cuma kabur je. Sekejap. Nampak lah guys. Mana lain daripada yang lain? Lain daripada mesti boleh pergi ni. Aku try lah. Kalau tak pergi kat memang tahu. Nampak macam zaman dahulu. Nampak style dia lah. Kamera main sejahtera. Madani ni. Dak Madani. Tak selesa. Sorry doh. Habis dah servis aircon ke korang? Dia macam tu je Okay. Sekarang ni korang kena tengok Korang kena tengok betapa effortnya saya. Rek, okey tak kamera aku, Rek? Asal Elap lah sikit. Aku kena lain daripada yang lain, Rek. Elap lah sikit. Dalam balang kuih. Sejuk sangat ke kat situ? Apa yang dah servis aircon korang? Sampai sejuk gila macam ni. POV tadi dalam tudung saji. Rasa macam masuk kopi sejuk. Tak, ni memang aku punya tema. Tak, aku cakap kat diorang. Macam mana aku nak betulkan kamera aku ni kalau diorang tak check out? Ni, korang tengok. Walaupun dalam gelap, tetap boleh nampak kot. Sama yang nampak colour dia. Assalamualaikum. Dia boleh nampak kot. Saya kena lawak tak? Saya kena lawak tak? Okey, ni saya Tanpa dia ni, siapalah kita korang? Ada. Kalau yang ni kau nampak? Tak nampak. Assalamualaikum awak. Ya. Saya kenal awak tak? Kenal. Okey, ni saya kenal. Aku tengok kamera ni. Mesti sebab nak bagi tahu yang lipstick kita ni berbagus weh. Ada. Korang tengok ni. Nampak? Masih lagi nampak kot walaupun dalam keadaan macam ni. Dia macam ni korang. Nampak terus orang check out. Terima kasih Syaz. Nak 1000 daya tak nak 1000 dalih korang. Kamera kabur-kabur macam mana pun kalau rasa syurga ke ni. Korang tak nak, saya tak nak lap. Jangan lepas-lepas saya lap. Saya tak boleh lap ni. Aku tak boleh, aku ada OCD. Aku lap Janganlah Arif. Arif. Sorry. Aku ada OCD. Tak apa, tak payah duduk sini masa dalam. Korang tak boleh tengok. Inilah dia, videographer AI team. Dia nak tutup saya punya kamera. Sorry. Tak boleh, aku ada OCD. Sorry tu. Aku ada OCD. Oh no. Aku ada OCD. Oh no. Aduh, bila Arif dia nak pergi dari sini ni? Aku ada OCD. Weh, tolonglah. Dia pergi buat beli-beli. Dia sampai effort lap guna baju tau.
Lapor balik. Arik kacau saya lah. Tu momentum saya berniaga. Saya tengok sekejap berapa orang dah bayar. Satu dek. Okay. Tak minat kelabu-kelabu asap ni. Tak apalah korang. Okay, korang janji. Lampu tu dia macam Okay, korang janji. Kalau kamera saya clear, korang payment. Tu je saya minta. Kalau kamera saya clear ke tak clear, korang tu tak nak payment. Jaga saya takut dia datang lap ni. Macam sejuk sangat je office. Sejuk. sejuk lah. Sejuk. Janji dulu, cakap janji. Saya nak lap ni. Diorang ni tak janji weh. Aku bukan tak nak lap. Macam dekat Kundasang, okay? Saya lap Oi. Terus beli handphone baru. Thank you. Okay, Arif pergi, kita kabulkan balik. Okay guys. Korang, cepatlah korang. Saya live tak lama hari ni. Memang ayat saya sentiasa saya live tak lama. Tapi memang tak lama. Glow up. Aina, tukang tekan tak menjual ke tak? Hari ni tukang tekan bagi peluang kat kita orang yang tak pandai menekan. Okay? Ni kenapa pula yang ni? Korang, tengoklah. Tak apalah, saya bagi korang ni macam ni. Helikopter. Ipan, dah nampak. Ipan, kau boleh main dulu, Ipan. Okay. Okay? Handphone Ipan. Handphone Ipan. Korang handphone yang saya message. Handphone Ipan korang. Okay. Handphone Ipan. Okay. Helikopter turun ke padang. Okay korang, mana yang tengok video ni, jangan lupa payment dekat live saya tau. Dekat live saya je. Jangan datang dekat live Ipan. Datang dekat live saya saja. Satu dah, okey. Okay. Phone Lihin ke ni? Tak juga. Okay korang serius lah. Korang tak nak beli Saya macam dah cakap banyak sangat lah. Masih lagi tak nak beli lah. Saya nak jadi seller yang duduk tak buat apa-apa tu lah. Boleh tak? Saya nak jadi seller yang duduk saja tu. Okay. Korang cepatlah. Korang by the way, lip velvet ni dia ada 4 color tau. Satu yang Pak budak serabut. aku tengah Tak tembak payah macam-macam lah. Aku dah OCD. Aku tengah tembak macam-macam ni. Lantaklah kau punya OCD. Tak payah. Korang tolong. Tak payah lah. Macam ni orang OCD. Aku tengok yang ini stres. Macam ni ke weh? First time aku tengok Arif betul-betul stres dengan aku. Bagusnya Arif. Tak, soalnya dekat baju dia 2 kali tu dia lap. Serabut lah dia ni. Tak best je. Tak baik duk. Arif stres. Dia stres. Dia sampai pergi turun office bawah. Korang cepat lah. Cepat. Cepat. Nak apa? Nak tanya apa? Aina, kalau simpan hujung tahun kering tak sebab nak buat hantaran? Tidak. Dia macam awak beli lip matte, awak tak pakai tapi awak jangan buka lagi lah. Kalau awak dah buka, saya takut dia kering. Kiranya awak jangan buka pun. Awak beli untuk simpan. Awak belilah 2. Satu untuk awak pakai sekarang, satu lagi untuk awak letak dekat hantaran nanti. Okay? Kabur balik. Boleh hilang pakai tisu ke awak. Kalau awak nak tahu, lip velvet ni, dia tak mudah hilang macam lipstick. Dan kalau dia hilang pun, dia masih tinggal stain. Kenapa kau lap? Arik dah lap lah tadi. Dia orang mengadu. Kamera Tak nak. Aina still lagi. Allah. Lagi orang lap, lagi aku kaburkan. Lagi orang lap, lagi aku kaburkan. Jangan main gila. Datang-datang nak lap kamera aku. Jangan ganggu aku
Aku ambil lip gloss dari bibir terus. Berani lah guna baju korang. Okay. Okay tak? Mahalnya awak. Harga dia, awak bukan dapat satu tau. Okay, kalau awak, okay korang dengar. Untuk siapa yang baru masuk, saya baru keluarkan satu produk lip velvet, okay. Satu produk lip velvet. Kita jual 4 kod. Kita ada 4 kod. Yang first kali kita ada Berry Bloom. Lepas tu kita ada Latte Love. Kita ada Amber Kiss. Dan juga satu lagi adalah Clear Gloss. Okay, Clear Gloss. So, 4-4 tu. Macam mana awak nak dapat 4-4 tu? Mudah je. Awak beli satu harga saja. Harga dekat beg kuning, harga asal dia RM89. Sekarang, harga saya dah minta staff saya. Tolong turunkan harga 69 tu, jangan nak gerak-gerak. Nak bagi diorang harga special ni. Okay? Harga semua api pula. Harga 69.90 sen Harga berapa korang dapat? Siapa dapat harga bawah daripada RM89 tu, harga special kita bagi. Harga 69 tu, 60 ke bawah tu, korang akan dapat 4 kod. Korang akan dapat macam ni, tengok Korang akan dapat macam ni. Korang buka, nampak? Bila korang buka, korang akan nampak 2 terus kat sini. Ada 2 pieces macam ni. Dia ada 2 pieces macam ni. Kenapa ada 2? Sebab dekat dalam dia ada 4. Ni, satu kat sini, satu dekat sini, satu dekat sini, satu dekat sini. So, ada 4. Korang bayar satu harga, korang dapat 4 color. Ibarat korang beli 4 lip velvet yang berbeza-beza. Mengadu kat Arif. Okay, asal kamera kabur. Mana ada kabur lah? Tak ada kabur. Tak ada kabur lah. Arif naik balik tau. Serabut. Korang ni kacau tu cara saya nak tarik masa. Arif naik balik. Sumpah Arif naik balik. Badan dia kat bawah. Arif nak macam ni. Saya rasa dia tengok live saya. Okay. So, korang jangan rasa mahal. Korang kira harga tu korang bahagi dengan 4. Harga tu korang bagi 4. By the way, saya panas ni sebab saya dekat luar office. Saya duduk dekat bahagian tempat letak kasut ni. Apa hal kabur lagi? Tak, memang line slow. Kabur tak. Sekarang ni saya bukan menjual kabur. Saya tak ada nak buka-buka order untuk kabur ke apa kelabu, tak ada. Saya buka beg kuning untuk ni. Alamak. Untuk lip velvet. Saya buka beg kuning untuk... Okey, Arik tak. Arik tak. Biar Arik datang balik, Arik takut aku, sumpah. Elak kamera ke guys? Dia ni je. Aku rasa macam Abel datang, takut aku. Tengoklah ni, tak turun pun harga, dah turun. Dah turun dah. Alamak, Abel betul-betul naik lah. Tadi saya gurau-gurau je macam Abel naik. Sekali Abel naik betul-betul. Tak boleh bising sangat Abel ada kat sini. Okay korang cepat. Korang kejap lagi Abel datang tengok sale saya ni korang. Nanti saya kena ketuk ke tampi. Korang nak saya buat apa? Korang nak saya break dance? Payment dulu. Cepatlah korang. Abel dah sampai ni. Sekejap lagi Abel check saya punya sale. Tak turun pun harga korang. Harga asal dah daripada 89. Sekarang tengok dekat beg kuning berapa. Korang yang add to cart tu payment tau. Jangan add to cart tak payment. Win-win situation lah. Apa dia? Satu lagi nak apa? Korang nak saya buat apa? Okay, kalau hari ni sale saya sampai KPI saya, malam ni saya buat cover pakai ukulele. Saya dah lama tak postkan cover ukulele kat TikTok. Malam ni saya post cover ukulele dekat TikTok. Kalau capai KPI saya hari ni, cepatlah korang. Saya nak beritahu semua orang yang saya hebat ni. RM49 tu murah ke? Awak? Ya Allah, itu aku. SNA, terima kasih. Kalau awak dapat RM49, sumpah awak sangat-sangat beruntung. Sebab orang lain dapat RM69. Orang lain dapat RM69, awak dapat RM49. Video mengalai saya post petang ke ataupun besok. Aina biasa pakai yang mana? Kalau Aina hari ni, Aina pakai ni Latte Love. Aina ombrikan dengan Berry Bloom. Lepas tu saya pakai gloss dia. Gloss dia bukan lip gloss yang sticky ataupun heavy, tahu tak? Dia adalah macam texture lip oil. Korang kalau tak boleh payment sekarang tak apa. Sekarang ada TikTok Pay Later tu. Korang order, bayar dia ada date dia. Macam tu. Dia macam SP Later. Saya dapat RM39. Sumpah awak dapat RM39 awak beli 2. Sumpah saya cakap untung gila dekat awak. Korang yang dah payment, komen dan payment tau. Beli guys, buat konten. Konten apa? Konten apa yang tadi saya cakap?
Ni cepat Kalau korang capaikan saya punya KPI hari ni, saya akan buat cover TikTok malam ni pakai ukulele ataupun gitar putih saya tu. Saya dah lama tak buat ni. Dan beli 2. Terima kasih. Buat konten dengan Aiman. Tak nak. Saya boleh buat konten dengan Pika je sekarang. Saya dapat RM50 je. Sumpah lah. Awak dapat RM50? Saya tak suruh pun staff saya turunkan sampai RM50. Kau dengar? Melekit tak awak? Dia lip velvet, dia bukan lipstick, dia bukan lip matte, dia bukan lip plumper, lip luminizer, bukan. Dia adalah lip velvet. Nak swatch colour ni awak ada kat tangan saya. Yang first ni berry bloom, yang second ni latte love, yang ketiga ni adalah amber kiss. Lagi satu adalah gloss. Lagi satu dia gloss. Lagi satu ni tekstur dia dia bukan macam lip gloss yang tebal, yang berat tak. Dia macam lip oil tekstur dia. But boys, dia moist. Kenapa mahal kak? Barang premium ke? Awak tak mahal. Harga tu awak dapat 4. Kalau harga tu 1, saya faham. Harga tu untuk 4. Kalau Kak Aina belanja boleh ke? Awak beli dulu. Nanti kalau awak seronok, nanti saya belanja satu lagi. Dapat kotak macam tu ke? Ni. Kalau awak beli, awak dapat macam ni. Kalau awak beli, awak akan dapat macam ni. Awak nak bagi hadiah dekat orang pun cantik. Macam ni, awak buka. Kalau awak beli, awak dapat macam ni. Kalau beli dapat Aina tak? Kalau beli tak dapat Aina. Kalau beli tak dapat. Diorang ada yang live lagi kan? Tang mana datang capi? Saya tak pastilah pula. Berapa ml? 3. Ajak Badrul menjual sekali. Badrul tak ada hari ni. Hari ni kita orang YB je. Okay. So kalau korang nak ni, kalau korang nak rasa nak, dia macam ni lah korang. Korang memang tengok saya swatch, tapi korang kena beli sendiri. Baru korang faham rasa dia. Colour lembut tak ada kain awak. Colour latte love ni sangat-sangat natural. Warna dia tak terlampau pink, dia tak terlampau pucat, dia tak terlampau merah. Apa sel kabur tak? Sebab korang tak payment. Korang payment cepat korang. Aduh, sekejap lagi memang Abi datang kat sini ni. Abi tanya sekejap lagi, berapa korang jual? Lepas tu kalau saya jawab, baru 1 beg. Lepas tu nanti Abi cakap macam ni kat saya, kau banyak main ni. Kamera kau kabur. Macam mana kau nak menjual? Macam ni kalau Abi marah Macam ni kalau dia cakap macam tu kat saya. Kau main-main. Kau duk letak lipstick dekat kamera. Kau letak dekat bibir. Macam mana orang nak beli kalau kau letak dekat kamera? Ni saya dapat RM10. Tipu lah. Serius ke? Tadi diorang kata nasib baik sensor. Arif 2-3 kali datang sini, 3 kali dia lap kamera aku. Dia OCD. Live guna. Tapi nak menjadi. Apa dia? Dia masih blur. So aku buah balik. Bila Arif pergi aku buah balik. Kat Cameron ke Aina? Awak, saya sampai effort pergi live kat tempat lain tau. Jangan beritahu Arif. Sumpah kalau Arif datang tiba-tiba korang punca. Tak korang, sekarang ni saya tak jual kabus, saya tak jual kelabu. Saya jual lip velvet. Beli lip velvet ni. Beli lip velvet. Abang Ipan tolong, tak ada. Abang Ipan sama je dengan saya. Kita orang suka kelainan. Terima kasih Nur Mas Idayu. Mas Idayu, saya teringat satu lagu lah kalau nama Mas Idayu. Kalau Mas Idayu, saya nak buka satu lagu ni lah untuk akak Mas Idayu.
Terima kasih. Di Kundasang ke ni? Kenapa korang Kundasang sejuk Kemasan sejuk. Oh, dia ingat aku dekat Kundasang Bising lah, suruh Capik balik Yang kau sayang padaku, yang ku cinta padamu. Arif jangan kacau lah, Arif jangan kacau. Tak apa Arif jangan kacau Arif. Arif, kalau kamera aku clear, view aku turun 2K. Aku buat macam ni naik 3K. Tak apa Arif. Arif tak apalah. Kau tunjuk kau tu tak nampak. Tak apa Arif, tak apa. Stop it. Asal Arif datang ni. Time kamera aku clear, Arif tak datang. Tak nampak. Blur. Arif, orang lagi. Cuba kau tunjuk kau tu. Tak Nampak? Korang nampak kan? Tak nampak, tak sama. Warna sama. Cepatlah tengok ni. Semua nampak merah. Tak nampak merah. Ni Berry Bloom, ni Latte Love, ni Amber Kiss ha. Memanglah kau nampak jelas. Tapi Nampak Arif. Arif stop. Arif stop. Arif. aku dah OCD. Tak payah nak singgah live aku kalau kau OCD Aku dengan live OCD. aku. Arif. Aku nak live dalam kereta lah aku rasa macam ni. Beli lah. Beli. Beli lah. Korang kan mengadu kat Arif. So korang lah beli. Korang nak tanya apa pasal Lip Velvet? Tanyalah. Apa yang korang tanya saya jawab. Apa yang korang tanya saya jawab. Cepat. Cinta satu malam. Oh, ini 3 ml. Cinta satu malam buatku melayang. Kod mana paling cantik? Kalau Aina paling suka yang tengah, Latte Love. Korang beli, korang dapat semua kod. Jangan risau. Korang beli, korang akan dapat semua kod. Dah beli semalam, dia nak kena beli lagi ke? Kalau dah beli tak apa. Matte ke glossy? Dia lip velvet. Ni saya dah apply tadi. Dia lip velvet tau. Dia bukan lip matte. Dia lip velvet. Dia tak fully matte, tapi dia masih lagi tak kering. Maksudnya dia moist. Tengok. Nampak tak? Nampak tak? Lip velvet. Dia bukan lip matte tau. Korang memang mudah transfer tak? Kalau kita cakap dia punya tahap transfer tu, kalau 10/10 tu dia transfer gila. Saya rasa 1/10 atau 2/10. Macam tu lah. Tekstur baldu ke awak, dia adalah lip velvet. Korang yang belum payment sebelum saya kejar awak sampai ke belakang rumah makcik, belakang belah bapak awak. Tolong kau live balik Aku kena marah. Kenapa? Oh tadi tu dah marah kau tu? Kenapa dia marah kau? Kau dah cukup target kau mau end live dah. Kau cuba aku. Tadi kau dah end ke? Aku dah end dah tadi. Minta tu minta capi. Minta apa? Capi. Cantik. So dia buat live. Cantik buat live. Suruh dia buat live kat handphone kau. Sebab? Siapa suruh dia datang? Oh, indahnya cinta satu malam. Lagi satu warna apa? Lagi satu dia clear. Tak boleh stand kau tak ada casing. Lagi satu dia clear korang. Kena ada casing kan? Lagi satu dia clear. Kena ada casing kan ingat? Ya.
Menarik ke Saya ulang sepak Oh, okey. Saya kembali, hai Irfan. Satu lagi dia clear, nampak tu? Hai, jangan lupa membeli. Kenapa dah stone? Dah tahu, tercekik tulang ikan kali. Buat cara view naik, betul janji Arif sumpah kalau Arif datang sini dia akan kacau live aku. Ya, Dia akan lap kamera aku. aku tengok Jaws live dengan Pika dekat dalam. Jadi kalau live bertiga bising, jadi aku sini luar. Yang mana itu Kak? Live lagi. Ya kakak, kena marah tadi saya sebab belum capai lagi target. Selagi belum capai target, selagi itu kan. Dulu tak fokus. Dan kesian kakak, memang inilah namanya kerja. Kesian nih penamaran dengan kau. Kenapa? Semua ada kan? Tiada. Geng-geng YB je yang datang kerja. Okey, saya bagi tahu kamu betapa indahnya geng-geng YT dorang cuti. Dorang cuti disebabkan dorang YT. Kalau saya YB kena kerja. Buka geng-geng YB. Santai live dengan Aina. Sebab Pika live dengan Daus. Jadi terlampau ramai bertiga. Jadi at least 2-2-2. Lap kamera Aina. Jangan sampai Ipan pun buat macam tu. Cara tu berjaya, kau try. Aku tak tahu boleh jadi ke tak. Tapi berjaya lah. Macam mana tadi kau buat? Ambil sikit bagi tangan, kau kat kamera kau. Tapi kau jangan beritahu dia orang, nanti dia orang tahu. Dia cakap je phone kau jatuh tadi. Jangan bagi tahu dorang Jangan lah. bagi tahu. Tunjuk warna lip challenge. Korang saya nak tunjuk dia punya pigment macam mana bila kita letak kat kamera. So korang nak lap kamera saya ke kamera Ipan? Ni kalau Arif datang mesti dia stress. Okay. Ipan matilah kau, matilah kepan. Dia datang lah pula. Matilah kepan. Dia datang lah pula. Aduh. Tadi dia lap kamera lah. Aduh. Aduh. Dia pilap lah pula. Arif, habis suruh turun office Ya, bawah. habis suruh turun bawah tadi. Habis panggil. Ada. Habis ni. Ani panggil tadi. Aku selamat. Wih, dah empat. Arif, phone Aina pun Arif, sama. tak payahlah Arif. Sumpah lah Arif. Arif, kita orang ada strategi masing-masing. Arif. Tak, bukan strategi. Arif, strategi Arif. Tak ada. Nah. Okay. Ya, Arif turun kita kunci pintu dia macam bagi Arif naik. Next view kan. Bila kabur tu view naik ni. Tadi view aku dah 1.9, aku kaburkan naik 2.3. Tu Arif lap dah turun balik ni. Dorang tahu kan struggle cari duit ni macam mana? Tu strategi kita korang. Korang ni kacau. Sekarang ni Arif dah lap kamera saya, korang buat payment. Arif tolong diam, kita orang nak maintain kabur. Arif letak. Weh, lepas semua letak balik. Dia macam live, macam kat genting-genting, kau faham tak? Kau kena blend-blend dia sikit, jangan kabur. Itu tak nampak. Dek sikit kan. Hilang estetik tu. Tak korang tengok bila saya live clear macam ni, elok tau. Arif tak datang. Bila saya kaburkan dia terus datang. Saya rasa Arif tengok live lah. Ya. Aina ajarlah Ipan tu buat kabur. Alamak, Arif tak datang. Tapi aku kabur kau. Aku kabur kau. Okay, korang. So siapa yang jangan mau lupa beli, kau boleh beli, okay? Arif sudah lah. Arif sumpah dah Arif. Tak apa, tak payah OCD tak suruh. Arif OCD tak suruh singgah sini. Masuk dalam tu.
tau. Ah. Kau rasa, weh dia tutup pintu. Tak nak belilah sebab kabur. Okey, nak kabur sebab beli. Kau nak menjual apa kalau kamera blur? Okey. Orang suka tu strategi. Apa orang sunat kan? Weh, view aku dah turun dah. Tak ada kaitan. Ada Sebab kaitan. kau kampung. Oh my god, jangan ganggu dan jangan judge orang punya strategi untuk naik. Sebab aku dari sini. Arif, view aku drop. Sebab Arif duduk sini korang. Macam mana kita orang nak jual? Nak jual. Okey, kamu payment lo. Abang dengan ni bayar tahu aja. Ira, ikat Arif kat kerusi. Aduh, Kak Selina. Korang ni ambillah beli ada 4 kod kat dalam ni. Segan. Akak terima kasih sebab kongsi rezeki. Semoga akak murah rezeki diberkati Allah sentiasa. Okey. Okey korang. So, kalau korang beli harga Okey yang korang. Siapa yang mau beli, kamu boleh beli sekarang. Harga yang korang dapat tu bukan Okey. 1 kod tau, tapi 4 kod. Betul. Tegak lah. Siapa yang nak Asal nak beli? macam ni? Aku nak kena unik daripada yang lain. Tegak je ni, tak payah. Tegak je. Aku dah bengkokkan ni, Rep. Tak payah, tegak ha. Kan ni. Okey korang Okey. So, untuk lip velvet ni, aku dah tak boleh lah. Arif memang kacau korang. Banyak. Cuba jadi normal. Jangan jadi. Weh, jadi Enggak, kalau bosan. kami jadi normal, bosan kau tengok. Tadi 1.4, sekarang 1K so. Arif tadi 2.4, sekarang dah 1.9. Tak, sebab viewer tengok kau bosan. Sebab tu diorang nak tengok benda macam tu. Tin lagi. Oh my god, Arif, orang follow Cuba aku. kau explain. Cuba Arif, explain masa orang follow lagi. aku sebab aku suka Okey, benda siapa ni. yang mau beli lip velvet? Siapa yang mau beli lip velvet? Kamu boleh beli sekarang. Tekan beg kuning. Tekan beg kuning. Dan beli. Terima kasih. Terima kasih, murah rezeki. Itu yang saya happy. Kami suka buat cover ala-ala bunyian. Terima kasih kerana membeli. Gaya. Terima kasih. Aku ada nampak tadi co-payment. Terima kasih ya. Kurang Biar peduli kalau ada IP Yul. kurang payment lah cepat korang. Kurang yang mana itu kartu payment lah. Kurang cepat lah Payment payment. lah. Tolong lah payment. Aku mau cari posisi lagi ni. Kurang cepat lah. Pada kau dah idea. Jom, kau kat situ, aku kat sini. Memotong tidak ya? Okay guys, ni. Okay guys, siapa yang mau beli boleh beli sekarang. Ni, korang beli harga tu korang dapat 4 color. Betul. 4 color, 3 color, 1 gloss. Harga 69.90 sen. Beli sekarang. Kalau dapat voucher, membeli kamu. Kalau dapat voucher, membeli kamu. Membeli kamu. Korang, tolong. Saya dah sampai Cepat. turun kilang tadi. Saya dah tengok stok. Arif ikut. Arif ikut. Arif ni aku nak beritahu Abel. Arif kacau. Jom Ipan beritahu Abel. Arif kacau. Apa dah tu? Ipan. Kuat. Dia sangat kuat. Kita patut bayar bunga. Korang jangan lupa beli tau. Kita ada 4 koin. Saya pun cari duit. Korang bayar satu harga, korang dapat 4 terus. Dapat 4 terus Dah beli 8, saya dapat 10. Wah, ya. Ini lip velvet, dia bukan lip matte. Ipan dah 10 naikkan dia. Oh. Weh, suppose tak kau dapat angle CCTV tu. Betul lah. Okay? Ni, yang dah payment, komen done payment tau. Yang dah payment, boleh komen done payment. Boleh komen done payment. Siapa yang belum bayar, yang belum membeli. Siapa yang dah payment, boleh komen Siapa done yang- payment. Okay? Ini color dia. Jangan add to cart sahaja. Korang Ni kena kalau komen done payment. Terima Ni kasih kalau Wani. Dia Korang ada tahu tak? 3 color. Korang tahu tak?
Mana korang nak dapat lip matte yang lip velvet yang seunik ini? Korang cakap dengan saya, mana korang nak dapat yang seunik ini? Biasa kita orang jual bentuk biasa. Yang kali ni orang jual bentuk dia boleh kepak-kepak. Dia special. Saya dapat RM41. Awak kalau awak dapat RM41, awak beli terus. Awak payment terus. Sebab harga asal kita Siapa yang dapat beg kuning tu? Siapa yang dapat beg kuning? Siapa yang dapat voucher tu? Kamu payment. Siapa yang dapat bawah daripada RM89, bawah daripada RM69 lah harga yang kita bagi. Bawah RM69, kamu payment terus. Ini warna dia korang. Baiklah korang, gara-gara benda lelaki. Okay. Ini warna dia. Dia ada 3 warna, 1 clear. Aina ada. Ipan ada. Dengan YT Okey. lagi saya belum terbuat-buat. Dia pula tu. Ada gugur. Pik suruh bayar Pik. Amat itu ke Pik. Pika tepi pika. Waktu aku Irfan tau. Betul. Orang lagi bagi Pik orang pakai Irfan. Sesungguhnya Irfan ni tengah berusaha bekerja keras. Okey? Bantu Irfan. Apa? Kau panggil nama aku dulu. Korang tak kesian ke dekat Irfan? Irfan yang sehandsome ini korang memperlakukan sebegitu. Kenapa? Mengapa? Sabar Irfan, sabar. Sabarnya. Jangan nangis. Nanti lagi lambat rambut itu tumbuh. Kalau naik belakang. Wah, kau main rambut tak? Kau main rambut tak? Boleh kata gitu dia main rambut saya. Wah. Guys, serius guys. Kenapa korang ni? Untuk apa tu? Berapa ramai saya tukar? Berapa ramai? Oh, ramai 31 orang. Kenapa 31 orang ni degil? Aku happy lah dorang yang tukar. Oh, ya ke? Weh, aku 376 orang yang tukar. Wow. Kau harus happy nak. Happy. Thank you guys. Thank you mana add to cart. Okay, jangan lupa add to cart tau korang. Yang mana masuk dalam live jangan lupa add to cart. Yes. Add to cart. Itu kerja. Tu je, tak minta banyak pun. Sekali makin banyak. Kita happy lah dorang itu. Dorang tengah lawan ni siapa? Itu kat Bayar Rahman. Kita orang ada buat pertandingan add to cart korang. Saya masuk dalam live Irfan. Pertandingan add to cart pula. Kau nampak tak saya lari kat live mana? Korang slide bawah mungkin terus live Aina. Oh, gila stalo Syafiq, stalo. Okay, aku nak kau masuk live Daus terus kan. Jauh. Nampak kerja mana? Oh ya. Korang Lagi random. korang payment lah tu. Jarang-jarang tengok Abel buat. Kau tengok. Macam mana? Yang mana screen record tolong post patut je. Gila saya. Nampak mahal tau Habis masuk ni. Okay. Mahal tau. Payment. Saya import terus founder tadi. Main gila. Tak, yang ni kau terbalik kan? Aku berbening kat sini. Baca komen back. Walaupun satu saat. Baca komen back, cepat back. Korang nampak tadi korang? Cepat. Guys, apa korang ni? Kenapa korang? Itu hobi korang ke? Itu kan? Aku rasa lah, maybe dia orang ingat add to cart pasal sampai. Kau faham tak? Okay kan. Yang mana mau beli, kamu boleh payment sekarang. Betul kan? Yang mana sudah korang tak rugi lah harga tu guys. Serius. Makcik-makcik tu, kakak-kakak, adik-adik yang mana itu kan, pergi kamu payment Satu sekarang. payment 10 push up Capik. Ada. Minta-minta pula. Paymentnya tak nak. Minta-minta lah. Betul ke? Okay, cepat. Satu tengok mana satu. Apa ni? 10 payment suruh Capik 10 payment. 10 yang payment. 10 orang yang payment. Oh. Suruh Capik apa? Sit up. Ui. Mana? Ada satu. Tak ada weh. Tak ada orang payment pun. Diorang tak nak tengok kau push up. Kalau dah payment kena komen dan payment lah. Sebab dekat saya tak ada pun.
Tadi sampai kan saya dah panggil ni dah. Alif Irfan tau. Ramai yang itu kan. Terlampau ramai yang Tak apalah Capi, kau dah boleh balik dah. Dia orang tak nak kau push up. Ya ke? Okey, Ya. okey. Kalau kita okey lah. Bye Capi. Sebab perangai kau dah berubah. Aku yang berubah. Kau dah berubah. Aku belajar daripada kau. Engkau yang banyak buat Kau dah berubah, aku kecewa lah. Aku dah nampak. Aku dah nampak. Dan purchase tipu, tak nampak pun, tak naik pun. Tak ni, kalau ada 10 orang ni dan payment, kita push up sama-sama Pan kat depan orang. Berapa? Berapa push up? Satu orang ada pun payment. kita akan push up satu dan payment kita seorang 5 kali push up. Tadi ada, tak naik pun kat 10 saya. orang, berapa? Baru 50. 50 lah. Dan beli 2. Bila awak beli ni? Kenapa tak masuk kat saya pun? Boleh. Macam mana? Kita push up sama-sama. Boleh. Weh, Ha. aku punya add to cart tadi 320, sekarang dah 440. Woo! Thank you guys, Tanya. naik tu sebab Tadi itu kata aku Situ je dapat joget kicau-kicau. itu kata aku 20. Sekarang? 43. Berapa lagi? Cakap apa? Cepatlah korang. Betul-betul add to cart pula tu. Tolong. Kalau beli, mana ada tak korang yang dia tulis yang keluar-keluar ni, dia orang add to cart. Dia orang tak payment. Capi dah tak sabar tu nak push up. Belum gaji tak apa macam ni. Awak gadai dulu awak punya. Awak ada apa? Awak gadai dulu ataupun awak pinjam lah saya rasa. Saya rasa cara Amri bagus. Pinjam jiran. Wih panas lah weh. Aku nak berpindah ke dalam ni pula. Kicau. Tenangnya dah live. Orang begitu tak layak dibagi kata-kata, Beb. Layak dibagi tai. Tai yang fresh, yang cirit. Cirit dan juga ketul sikit. Jago. Korang by the way tadi yang ada Pak Abel masuk tu korang edit JJ Korang edit JJ kat situ. Tahu? Lepas tu tag saya. Nanti saya post. Okay. Saya dah berpeluh dah ni. Mana Asla? Kau call dia. Coba kau call dia. Apa yang parah sangat ni? Coba call dia. Yang tanya tu kan mana dia, coba kau call dia. Sekalian call. Kalau dia angkat, kau tanya dia di mana. Sebab aku dah atur hidup orang semua, bro. Aku tak akan tanya setiap pagi pergi cek dalam grup. Korang dekat mana semua? Tanya. Ya? Jadi kau call dia. Kau call dia, tanya dia di mana. Hampir masuk ke mana. Okay? Siapa lagi kau mau tanya? Tak korang dah setengah tenang. Bertanya kan tak salah, dah salah. Korang tak payment pun korang. Korang tak payment pun. Hai guys. Saya hampir lupa saya ada live kat sini. Ni ke host yang betul lah tu. Korang dah payment belum? Tak payment lagi? Wow, Daus. Tadi 440 orang add to cart, sekarang 500. Woo! Dia shipment, weh. Thank you so Kau kena much. screenshot tu, post kat story. Ya Allah, hari ni tak tahu apa Allah buat, tak tahu apa aku buat kemarin. Allah kurniakan aku 500 orang ni. Add to cart hari ni. Tapi tak boleh lawan hari tu lah 2000. Add to cart 2000 siap. Habis stok weh. Dah tak larat dah. Dah tak larat dah. Ada live lagi ni? Letak bawah meja. Letak bawah meja. Nak tengok Reef, tak ada Reef. Reef tak ada dah. Boleh? Cepat sampai target dulu. Nak ni memeluk-meluk anggun kat luar. Apa dia? Weh, Amri tidur bai. Mentang-mentang dia live boleh dapat banyak. Azan tengok tu Azan. Barat gila. KPI Aina berapa hari ni? Tak tahulah tapi tak capai korang. Saya rasa saya kena buang ni nanti. Cakap. Astagfirullahaladzim tak jauh. Astagfirullahaladzim gurau-gurau. Ipan betul dan prank insyaAllah. Saya rasa mesti saya kena ni korang.
Kena ketuk ketampi minggu depan. Kalau kamu nampak saya NF sudah 12.15 tu, 12.15 tu maknanya saya mau gerak pergi makan ni. Okey lah korang, saya rasa dah sejam dah saya live. Thank you tuan mana yang beli. Terima kasih yang payment. Ada. Dah 520 orang add to cart. Wah, tahniah. Yazan, thank you. Macam mana Yazan? Korang payment lah. Jarang-jarang nampak Azan buat muka macam tu. Dia buat muka macam tu sebab dia pakai lip velvet daripada Ayla. Tengok kan? Sebab dia pakai lip velvet daripada Ayla. Korang payment tau. Jarang-jarang nampak mem korang macam tu kan? Ada. Korang letak-letaklah lagu sikit. Dia tak tahu tu ada 2 live. Satu lagi live Ipan. Dia ingat live aku je. Wih, tengok macam main kotor kan? Dia nak buat test transfer proof lip velvet ke? Dia nak perasan ni live aku. Tapi sikit tanya. Dia tak perasan lah weh. Pika ambil live Ipan lah korang. Seronok lah pula 5 minit ni. Woi. Aku hampir ingat aku nak buat test yang transfer proof tu. Apa dia? Okay kan kau nak buat test yang transfer proof tu. Oh jangan, berkilat ni kan. Weh, what is this? Apa? Pikapan. Pegang. Okay, bagi Aina. Ini mic kau kah? Apa? Mic kau? Tak, mic Azan dia bagi pinjam. Betul kak? Azan punya mic hilang. Hilang. Dia punya belakang. Aku rasa dalam baju aku nanti cari. Weh, aku sakit buka. Tengok. Siapa yang Aina? Aina. Oh Aina, ni siapa ni pula? Bagi balik. Share punya bagi balik. Lah. Okay guys, bye bye. Nah guys, bye bye dekat Arif. Kau tengok Arif, dia punya kelemahan apa? Dia tak boleh tengok kamera kamu. Weh, Okay, kelak. Okay, kelak dah. Aku dah lap dah. Arif, aku dah lap. Coba bagi aku 3 poin. Apa tujuan kamu add to cart? Itu je. Bagi aku 3 sebab Kenapa live dia ni tak nak kabur Kenapa kamu add to cart? Apa ni? Okay guys, saya nak end. Okay. Okay. Alright. Mantap. Okay. Macam tu cara nak Arif kejar rupanya. Okay korang, saya nak end dah. Simpan handphone Aina dekat cermin Hazan tu, biar situ je. Okay guys, so saya end dulu tau. Bye bye. Mana lip velvet aku Bye guys, thank you. Mana lip velvet?